tiba-tiba dream. Is this a dream? Tahulah nak. Tempat apa ni doh? Cakap nak hilang je ni. Okay kot. Dekat pintu. Gambar anjing. Gambar apa ni? Oh, tak boleh explore. What the heck, tak terkejut lah kawan. Patung dia besar tu. Kena explore ke? Explore ke lari lah. Apa? Apa dia? Uish. Alien ke? Take ke game why? Asal tu? Aduh, nak kena ikut. What the heck? Patung tu tengok kita. Lari. Ya, bodoh. Patung tu tengok kita tu. Bahaya ni. Ada rumah kecil. Wow. This is familiar. Duduk. Apa dak siap. Dak sangat ni. Dak. Lagu birthday dia dak gila tu. Tak ni, kenapa cerah sangat ni? Ada kunci. Okay. Gila tu rumah tu cerah. Kau asal pandang aku? Saya peminat abang Baik tu Farid. What the fuck Farid? Ada coin lah sini. Apa benda ni? Bukan duit dah. What? Terbalik. Kita kena explore apa lagi kat sini ya. Asal semua benda terbalik ni? Generator untuk apa siut? Ada pintu pun tak boleh buka ni. Oh ni kot. Wah. Ini apa tu? Saya come back. Dik. Keluar dik. Allahu Akbar. Ya, mimpi apa tu dia ni? I always see that girl. Familiar. Okay, dia pernah nampak lah tempat-tempat tu. Dia pernah nampak tempat-tempat tu dengan budak tu selalu kacau dia. Mesti ada benda terjadi dekat budak perempuan tu. Asal ni budak ni hilang ni. Budak perempuan yang dalam mimpi dia tu, budak yang dia cari. I go out make some coffee first. Okay, bagus. Sus coffee ke kan? Okay ke kan? Go to toilet. Tak payah ajar akulah. Kencing. Bekar. Betul. Pagi-pagi mesti kencing dulu. Okay. Sekarang ni kena buat kopi dulu kan. Siap ada lagu lah. Tak apa, kita buat heat the water. Okay, panaskan air. So, lepas tu buat apa? Kita tengok balik. Put coffee inside. Nanti 50 gram. Oh tu. Lepas tu
Kopi. Oh, kopi. Sekejap. Sekejap, tak faham. Oh, sinilah. Astaga. Okay. Lepas tu ambil kopi. Mana nak nampak dia punya nombor? Dah ke? Dah, okay. Kita place balik. Kita buat kopi kita belajar buat Tanda kopi. pagar Feng. Kena rotate, okay. Dah kan? Lagi, okay, slow. Okay. Barista tu. Baik tu. Buat latte. Dah siap? Mana? Buat apa lagi? Menejak lah. Ni Apa dia timbang-timbang tu? Baik tu. Buat ni. Sekejap. Oh, situ. Okay. Budak barista. Mana kopi? Tak nampak pun. Scam tu. Dah habis. Alright, letak balik tempat asal. Tuang ke dalam. Tak sini. Minum. Oh, lepas sini ada orang call lah. Hello. Saya rasa budak perempuan tu kawan dia time kecil lah. Very good Tak sebab baca lah pula. Okay, jom. Terus. Ada masa nak minum kopi lah. Okay, just do a quick check. See what's going on. Yeah. Cepat. Ada. Tapi aku tak letak link dia lagi. So crayon kat. Damn. Batman. Catman dia ni. Okay, tak ada kunci. Ya, ada budak lah kat sini. Banyak crayon, banyak. Boleh tak buka pintu? Oh, boleh. Muka siapa ni? Kita stream mana yang masuk tu. Ni asal pintu ni je, mana lain ni? Banyak yang kunci je ni. Macam mana nak check? Tendang lah. Oh, sini kau tak pergi lagi. Sini. I don't wanna eat. The food tastes like dust. Oh my god. By the way, I put the key near the cabinet. My ticket. The ferry world. Damn. Ferry world apa tadi kat mana? Ni garage cabinet. Sini lah. Oh, situ. Okay, kita dapat kunci. Asalnya kat belakang tu lah ke bilik atas. Ya, bodoh dia main bilik lah. Bilik warna merah ni. Ferry world dia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bukan. Sini kot. Ferry world. Okay, sekarang ni kunci mana? Tadi dia bagi tahu kunci mana?
Sini tak boleh buka. Dalam ni lah. Oh ni lah. Habis tu kunci apa ni? Ya tapi kuncinya tak boleh buka. Apa ni? Aduh, orang lalu kat belakang lah. Tadi ada flashlight kan? Dek. Aduh, dek. Aduh, upstairs tu, upstairs. Okay. Dek. Dek, jangan main-main, dek. Abang datang nak siasat je ni. Lepas abang dah habis siasat, abang gerak. Dek! Adik terbang, dek! Adik nak abang tolong ke? Mari sini abang tolong. What the fuck lah? Fuck ni seram bodoh ni. Ini it ni. Okay. Sekarang ni tak. Detektif ni kalau game betul ni dia pergi dekat, patutnya dekat macam ni patut dah hilang dah. Tapi budak ni tak hilang. Detektif ni pergi dekat betul lah maksudnya. Kalau reality lah ni memang depan muka siap muncul ni. Gila lah. Betul tu suara it tu. Dek. God damn. Budak ni tu besar gila tapak tangan. Sir. Ya, bukan. Okay, kau boleh terkejut kat aku ke weh? Kau tu tapi seram enggak lah lalu sebelah dia. Assalamualaikum. Saya tak nak check. Ish. Apa ni? Kimak kau. Sejak bila aku terkejutkan? Sejak bila aku takutkan kau? Aku sangat takutkan kau pun. Aku datang nak check je. Ya, aku cari budak perempuan tu. Nak nangis tau, nak nangis. Sebaik abang ni lelaki. I am blue by the way. Yelah blue. Kau ni blue macam-macam lah. Dek tak ada masa dah dek. Play what dek? Main apa dek? A coloring game. Okay boleh lah dek. There shall be some crayon. I don't know. People always leave things behind. Red, yellow, green, blue. Merah, ini, hijau, biru. Okay. Find 4 crayon. Tak dek, kau suruh abang cari crayon buat apa? Crayon dah lah kat bawah tu. Nak keluar balik tu patung besar tu seram lah weh. Keluar je lah. Tak ada dah patung tu. I'm free now. Bitch. Merah red, yellow, red, yellow, crayon Aku nak ambil green terus. Green. Yellow. Eyes blue about where remember. Terpikat senyummu yang memabukkanku. Weh, mana yellow ni? Oh sini. Okay, ada blue. Lepas tu yellow. Damn, yang last kali ni confirm tu. Masuk bilik lagi satu ke? Lagi satu tu ada yellow ke? Dek! Dek! Dek, tolong cari yellow dek. Tak, macam mana adik boleh masuk? Oh, yalah.
Dek, elo tak ada dek masalahnya. Oh betul. Pusing belakang ni confirm ada benda. 3 2 1. Okay dek, abang dah jumpa semua. Jom. Okay. Okay dek, abang pula kena kala-kala pula dah. Dah dek, dah siap. Adik, adik tengok apa dek? Dek berkala juga. The colouring book is on the table. You need to colour it. Oh, macam game horror juga ah. Oh, weh, aku dah colour tu. Asal dia baru bagi tahu ah. Payahlah. Tak gambar. Siap dah. Dek dah siap lah, betul tak dek? Ke aku yang salah ni? Thanks apa ah? One eternity later. Dek dah siap. Apa lagi dek? Many months later. Tengok. Tak ke sama tu? 2,000 years later. Saya tak tahu kan. Macam ni pula. Sebab baju je dek. Siap dah. Yeay. Tengok share tu. Tengok dek. I like it. You remember the tree? No, you talk. You want to be first. That's not how to start. Dah diam lah dek. Gelak-gelak pula. Yes, she was yellow. You gave her that. But you didn't stay long. You forgot everything, didn't you? Apa benda pula dek? Kenapa dek? Saya ada gelap lah dek. Uish. Sekali dia macam ni tu. Wih. Dah adik tu pula pergi mana? Adik, gimana adik? So gambar ni agak creepy lah. Adik tu dah lari. Adik tu dah lari. Tu kita kena buat apa? Oh. Kepala dia sakit tu. Tidur dulu, tidur dulu. Baring situ dulu. Supah lah dia tidur betul tu. Fuck. Okay, so balik. Feels like hours gone by. Hero dah tengah malam tu ni. Hero mana blue ah? Eyes blue about where remember.
Up. Up. Oh, sini. Okay, saya ikut. Banyaknya patung. Birthday siapa ni? Gelap sangat ni. Lagi. Okey, dah tak takut dah. Lah, bukan tadi dah buka ke? Blue! Terkejut abang Blue. Biru dalam ni tadi. So maybe upstairs there are some old things inside the box. Weh, atas. Gila ke pergi atas? Gila. Gelap weh. Aku sergah je semua tempat. Fikir apa? Ingat kita takut sangat ke? Sini. Eyes blue about it. Bapak dia. Wih, game ni betul tak tu. Creepy gila tu. Oh. Nampak? Aku laju tadi. Seram babi. Ni kot lagu dia. To you. Yes. Ada pindah basuh darah. Siut. Dah Blue. Okay. Kita cari lighter. Oh ni, jumpa lah lighter. What the fish? Wih. Aku tak nak main dua game ni. Tak nak. Dia ni Blue. What the fish? Power step bro. Assalamualaikum. Pal. Kau Pal. Blue. Dasar Blue. Bilik dia ni Okay. Arnab dia comel tapi ada misai. Wait, tell me anything about Ellie. Tomorrow Danny. We play tomorrow. Okay lah, abang tidur sini lah. Oi, bodoh lah. Okay. Dah tidur kan tadi? Otak. Bangun pukul berapa kau ni? Assalamualaikum. Ni ke? Okay, kena main. Bodoh ni ada muka terkejut ni sekejap lagi. Confirm ada jump scare depan muka aku ni.
Okay, kita kena main elok-elok. Okay, elok-elok. Gabut saya kacau-kacau. Barai-barai. Mantap. Yes. Kunci. Apa dia? Mr. Bean. Lagi susah. Lagi ada muka tu muncul depan kepala otak ni. Apaan kau? Bodoh toyol. Bodoh. Bodoh. Tuh, nampak ikat pula. Apa ni? Diamlah. Bising aku nak menang ni. Diamlah otak weh. Bodoh, tak terkejut lah. Aku tengah fokus satu benda ni, aku tak terkejut benda lain. Bodoh buat macam tu. Ingat apa aku ni budak-budak terkejut. Okay, 2 settle. Fuck. Bapak toyol. Benda yang kau gelak weh, tak lawak apa pun kau gelak. Alah. Kelang kabut. Dah lah, tak payahlah. Aku tengah fokus satu benda ni. Tengah fokus satu benda, memang aku tak terkejut benda lain. Tak payah nak kacau aku. Buka lah sendiri. Tapi besar siang kau. Besar dong kau. Jangan kacau aku. Tolong lah, aku nak menang doh. Bagi aku menang. Wan, jangan buat mistake Wan. What?
Tak nak. Tak nak. Tak nak, tak nak. Tak nak. Tak nak, tak nak. Sekali lagi. Yang tu aku tak terkejut lah. Aku cakap dah, aku dah fokus satu benda. Memang aku tak akan terkejut. Aku fikir aku nak menang benda tu je. Benda lain aku tak fikir apa dah. Mudah kan? Kan mudah begini. So dapat 3 kunci. Okay, yang ni kalau ada muncul apa-apa memang aku terkejut. Room mana? Ni bag ni ke? Sampai 3 kunci nak kena buka. Sampai 3 kunci nak kena cari buka benda ni saja. Dah sudah. 1, 2. Oh betul lah, 3. Okay, buka dah. Settle. Okay, apa dalam dia? Kita tengok guys. Blue? Kenapa blue ada sini? We can stop it in the morning. Please, don't leave me alone. Let's go to... Aduh. Macam-macam dia ni. I lost my thing around here. Okay, be quick. Okay, dah sleep. Okay, tolong habis fasa ni. Apa dia tu? My sister Ellie. Thank you Rachel. Sis. Apa? Blue. Blue, kau rupanya. Apa tu? Ai, janganlah main atas tu, turun. Sini. Kita layan. Wow. Blue, he did this. I have to open the suitcase. Then I can know what happened to Ellie. You tu suitcase tu tu. Aduh dah lah suitcase tu. Seram guys Seram.
Sirap pergi merata-rata tempat tu. Macam mana aku nak buka pintu ni? Sorry. But when you open it, there's no coming back. You will suffer. Wih, palo. Tak. No more game. Blue, tak payah bagi game-game dah, Blue. Straight to the point je lah. I know what you are. You are not real. Ni benda yang halang ni. Setiap pilih ada benda halang. Wih, besar bodoh. Wah. Boleh ke tepi tak? Pi sikit. Fuck, what the fuck is that, bro? Gila. Tadi kata tak ada apa yang siapa ni? Ellie. Danny over here. Oh, ni kita waktu kecil. Hey Danny, why are you looking so lost? Huh? You're funny. Ellie, let's play soccer. Okay, if you get the ball, kick back to me. Okay, boleh. Yeah, I will also kick back. Okay, got it. It's been a long time since we play this. Okay, sure. Your turn. Let's go, Ellie. Let's go. Okay, jap. Sabar jap. Dah lama tak main sepak-sepak bola ni. Mana kau? Oh, okay. Kick. Apa suara Danny pun. Geram. Tak, makin jauh ni Ellie. Makin ke belakang rumah ni. Sini ya. Fuck. Sebab budak ni gelap macam ni. Creepy gila. Okay, Ellie. Kejap, Ellie. Mana Ellie? Okay, jauh betul Ellie duduk. Dah nampak macam kuat kau sepak. Go, Ellie. Kick the ball. Give it to me. Oh shit. Pecah tu. The ball main. Wih, pasu bunga jiran kita pecah. What should we do? Ayo Ellie. Tak tahu. Don't worry, I take it. It shouldn't take long. Okay, tak apa Ellie. Ellie duduk sini. Biar abang pergi ambil. Ellie duduk situ je, Ellie. Biar abang pergi ambil. Oh damn. Pecah tu. Ni apa benda ni? Macam pasu bunga. Hai. Nek pun. You brat. Look what you done. Lemak, kena marah guys. I told you to keep your noise and your games. No, please, I'm sorry. Sorry lah, Nek. I'm telling your mother about this. Jangan, Nek. You'll be in big trouble. Janganlah, Duk. Jangan. Danny. Blue. You're doomed. She tell your mom. Blue. Blue, tolong Blue. No, Scrum. Okay. Lepas tu buat apa? Blue, tolong. Buat apa Blue? Talk ke Blue? Talk ke? Take this. Daniel, you know what to do with it. Okay. What the fish? Oh my god. Oh shit, man. Jenny, she's not moving. Can we wake her up? She look funny. Oh my god, Ellie. Dia dah tak ada dah, Ellie.
Tak payah. What did you do, Danny? We have to tell mom. She's hurt. No, jangan. Lagi teruk. Tak, Ellie, tak. Tak boleh. Kalau mak tahu, mak marah punya. Isoy, cakap lah Blue nak buat apa ni. Dah bunuh orang dah ni. Careful Danny, we need a new game. Ini game? Game apa pula ni? Just for you and Ellie. Nobody will ever look. Nobody will ever know. Oh my god. Just listen to me, Danny. Only me. Oh, shit. Nampaknya semakin creepy. Okay, Ellie, come on. Blue just told me a brand new game is called Hide and Seek Forever, Ellie. And you're going to hide very, very best place. Nobody siapa takkan jumpa kita. Tak payahlah, Ellie. Okay, kita main hide and seek. Damn, jangan cakap budak tu dalam back case tu. I don't like this game. It's not funny. I want mom. Cuma dia, just little more. Tell her it's only for a while. Please Ellie, just for a little while. Just till mom come and find you. Okay, Danny. Wih, budak tu, maksudnya suitcase tu, dalam suitcase tu ada budak ni. Ada adik dia. Wih, tak boleh tu. Buka. Tak baik tu, Blue. Kenapa buat macam ni, Blue? Kita letak adik kita dalam suitcase tu. Ni setan ni. Setan ni punya pasal ni. Ai. Dah lah. Now for the ending. Okay, apa dia? Push the drawer, Danny. Oh shit. Danny, let me out. Oh. You did it, Danny. Now she's not going to tell anyone. Kenapa kau gelak juga bunyi dia? Oh, dah kurang adik kita bertahun-tahun tu. Ellie, I remember all of it. You ya doh, di dalam suitcase doh. Why do you make me forget? Why, Blue, why? And why did you make me do it? Ya doh, Blue, kenapa? Kau yang ajak bunuh-bunuh ni, main bunuh-bunuh ni, Blue. Salah ni. Semua salah kau, Blue. Kau bagi tahu apa yang aku patut buat. But you don't have to carry it, Danny. I can make you forget again. Oh, jangan doh, Blue, jangan. Forever. Uish, Blue ni setan ni, Blue ni. No more bad memories, no more pain, just hanya ketenangan tu. Come to me, Danny. Tak nak lah. Aku nak buka tu beg budak ni. Adik aku dalam ni, weh. Kau ni si beg budak. Apa? Pernah sampai dah ni? Weh, kau nak ikut sangat cakap budak kan? Sekarang ni kau kena jump scare. Kau jangan babit ke aku. Aku tak nak terbabit. Gelap sangat lah, adik. Dek, gelap sangat, dek. Ellie. Blue. Wah,
What is that, bro? Aku tak perasan tu kat tingkat tu. You choose to forget and blue. We final act, mercy and error. Takkan ni ending dia? Ending 2/5. Okay, tak payah pergi kat blue boleh tak? Boleh lari. Lari. I don't want. Fuck, man. You will suffer. No, I can't you anymore. I don't want to disappear. Yes. Matilah blue. You. Wih, adik kita weh. Rentung dah weh. Adik, berehatlah dengan tenang. Okay, Ellie. Harap Ellie boleh maafkan ni. Apa? Tolonglah Ellie. Yes. Ini ending keberapa ni? Ada 5 ending ni. Ending keberapa ni? Ending first. A few moments later. Tak boleh doh. Toto dah habis guys main game ni. Tubuhku menggeletar, di hati rasa berdebar apabila kau muncul menjelma di depan mata. Aku ketandusan